Mula simpan emas pada Januari 2025. Januari 2026 nak jual emas. Tapi bila tengok emas yang disimpan, emas ni tak bertambah pula. Public Gold scam ke? Akaun emas Gap bukan tempat untuk kita nak beranakkan emas. Simpanan emas di akaun Gap tak bertambah dengan sendirinya. Public Gold tak ada bagi so-called dividen ke, bonus ke, sekiranya tuan-puan simpan emas di akaun Gap. Konsep simpanan emas di akaun Gap ni mudah. Ada duit, top up akaun Gap. Tak ada duit, tak top up pun tak apa. Kalau simpan emas pada Januari 2025, waktu tu mungkin ada simpan 1 gram. Tahun ini 2026, 1 gram tu masih kekal sama kalau tak diusik. Cuma bezanya dari sudut nilai, 1 gram tu mungkin dah berbeza. Kalau dulu 1 gram kita beli pada harga RM400, hari ini harga 1 gram tu sekitar RM600. Keuntungan emas ni kita akan dapat bila harga emas naik. Kalau nak jual dekat Public Gold akan beli mengikut harga buyback semasa. Walaupun dari sudut numbers, 1 gram kita tu nampak untung, tapi sebenarnya kita rugi. Kita ada 1 gram sekeping je, keuntungan kita pada sekeping tu je. Walaupun harga emas tu naik 100%, untung kita setakat itu je. Sebab itu je aset yang kita ada. Jadi simpan emas dengan matlamat. Sekurang-kurangnya biarlah kita pun dapat sesuatu yang lebih baik dengan emas yang kita ada. Sekiranya tuan-puan nak mulakan simpanan emas di Public Gold, di bawah bimbingan saya, boleh follow step yang ada dekat video atau hubungi saya untuk saya guide sebaiknya.